kenapa you lari like pagi ni? Kenapa tak macam petang ke malam? Sebab tak ada pilihan. Kerja bermula pukul 9 ke atas. Kalau malam nanti tak dapat tidur dengan selesa. Makan pun tak mengikut masa. Kerana secara idealnya perlu makan malam sebelum pukul 8 supaya kita dapat hadam makanan tu dengan baik. Dan boleh tidur sebelum pukul 10. So, take care coach. So ideally kita start awal pagi, habis awal pagi. Matahari belum naik, kita dah habis. Halfway done. So we have warm up for about 2.5 kilometers and then tempo run for 2.5 kilometers. And then now is our speed session, 400 meters times 10 at the pace of 3:30 to 3:45. Actually that's done for today's session. Cuma Bella dengan Aiden rasanya nak lari juga. Cuma dia hanya bermula pukul 8. So I'll wait for them and join them later on. So hari ini ada 2 sesi. Tak apalah, sesi yang paling sakit sekali dah habis.